Jadi masa rehat tu tak boleh ke sana ke sini berayau. Tak boleh fly, Prof. Tak boleh. Maksudnya, dulu berkawan dengan orang Melayu. Tiba-tiba nak kena kawan pula dengan orang Cina pula, nak kawan dengan orang India pula, orang tu. Siapa yang langgar disiplin, anda daripada kalangan istana pun, daripada keluarga itulah. Dibuang. Tanam dengan mendalam di peringkat sekolah. Kesannya sampai bila-bila. Sampai begitu juga bicara ini, bukan sosoknya tetapi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama saya sekali lagi Dr. Muhammad Azwan bin Abdul Rahman dalam rancangan program Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Embong. Minggu lepas kita telah disajikan dengan perkongsian pengalaman oleh Prof. Rahman dari zaman kecil beliau, Genesis kita tahu kan. Prof. Rahman dah membuka satu kisah yang kita pun tak pernah dengar dan tak pernah tahu pun, tentang kalam batu, tentang tulis atas batu, dan kemudiannya tulisan surat beranak tulis dalam tahun siam. Itu jarang-jarang kita dengar, macam cerita Piramli lah, jarang, kadang-kadang kita dengar. Yang ini Prof. Rahman menceritakan tentang kisahnya dalam episod lepas, dan dalam episod kali ini saya janjikan kepada semua penonton iaitu kisah dan juga pengalaman Prof bagaimana beliau berada di RMC, di Maktab Tentera bersama dengan rakan-rakan seperjuangan semasa di RMC. Jadi sebelum kita pergi kepada Prof Rahman, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Wacana Studio Naratif. Jadinya untuk episod kali ini, seperti yang saya ada kabarkan di awal tadi, kita nak bertanya kepada Prof. Selamat datang Prof sekali lagi dalam episod yang ketiga. Terima kasih Saudara Azwan. Selamat bertemu kembali. Ya, selamat bertemu kembali Prof. Hari ini saya pakai smart sikit Prof. Sebab cerita pasal RMC ni, Maktab Tentera kita nak kena disiplin. Cuma dalam je saya pakai round deck. Tapi tak apalah. Tak apa. Yang penting smart dalam pakaian dan smart dalam akhlak kita, dalam personality kita. Betul Prof. Dan jangan lupa Prof, kita punya hari ini pastikan santai tapi serius, tapi sampai Prof. Ya, jadi 3S itu penting untuk dibawa dalam kita punya perbincangan ni Prof. Ya. Jadinya Prof, untuk soalan yang pertama ni Prof, boleh tak Prof kongsikan sedikit tentang pengalaman Prof di Maktab Tentera? Itu yang pertama Prof. Dan kemudian apa bezanya Maktab Tentera dengan sekolah-sekolah yang lain? Apa istimewanya Maktab Tentera ni sampai orang kata bila kata budak RMC kan, jadi macam wow. Dan kalau kita lihat Prof punya nak pergi ke RMC, kita tahu kan kesusahan itu. Jadinya apa yang semangat untuk Prof berjuang dan tamatkan sekolah di RMC dengan jayanya, dan kemudiannya bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain membuat jaringan yang besar dan luas sehingga hari ini Prof. Silakan Prof. Okey, terima kasih Saudara Azwan. Seperti yang telah kita bincangkan dan dah bicarakan dalam episod yang lalu, ya, saya sudah diterima masuk ke Maktab Tentera Persekutuan masa itu. Namanya Maktab Tentera Persekutuan. Nama Maktab Tentera Diraja atau RMC itu hanya pada tahun 1966. Jadi
saya masuk Maktab Tentera Persekutuan MTP ya. Pada masa itu ialah pada tahun 1960, Januari tahun 1960. Dan masa itu kampusnya di Port Dickson. Berada di sana selama 1 tahun setengah. Barulah kampusnya berpindah ke kampus tetap, iaitu di Sungai Besi. Ya, di Sungai Besi. Pada pertengahan tahun 61. Dan saya berada di Maktab Tentera selama 5 tahun. Tamat dari situ, tamat SC ya, Higher School Certificate. Ya. Bukan STPM. Ya, betul. Tak ada lagi masa itu. Betul. Pada tahun 64, Disember tahun 64. Jadi 5 tahun di situ merupakan satu pengalaman yang sangat berharga, sangat berguna dari segi pembentukan jati diri, pembentukan disiplin, dari segi pembinaan persahabatan dengan kawan-kawan berbagai kaum, dari segi pengisian ilmu dan lain-lain. Jadi Azwan tanya tadi, apa istimewanya Maktab Tentera ini berbanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Maktab Tentera ni, dalam episod lepas saya cerita saya gagal masuk Maktab Melayu Kuala Kangsar. MCKK. Ya, betul, MCKK. Dan pada masa itu ibu saya menerangkan saya, mengatakan tak apa, akan ada rezeki. InsyaAllah ada rezeki yang lain. Dan ini merupakan rezeki saya lah, seperti yang didoakan oleh mak saya. Jadi bila masuk Maktab Tentera ni, yang pertama ialah dia menyelesaikan masalah keuangan keluarga. Kenapa? Menyelesaikan masalah keuangan keluarga? Ya, tak payah tanggung apa-apa pun. Ya. Jadi itu sebenarnya saya tak tahu sangat pada mula-mulanya. Tapi bila sampai ke situ, setiap pelajar diberi allowance bulanan. Mengikut usia. Okey. Saya untung kerana saya tua sikit. Waktu tu lah. Waktu itu. Guna tahun siam ke kena bro? Tahun. Tak ada siam dah. Tak siam waktu tu. Okey. Dia ikut tahun tahun international. International lah. Okey. Kita ikut ni ya. Okay. Jadi saya saya ingatan saya pada tahun 64, saya dah umur 20 dah rasanya. Saya dapat RM50 sebulan. Besar tu. Tahun pertama tahun 60, saya dapat RM30. Lepas naik 40. Dan yang akhirnya tertingginya dah 50. Jadi RM50 sebulan. 30 atau 40 atau RM50 sebulan. Itu dah cukup banyak. Ya, betul. Pada zaman itu. Betul. Jadi itu satu. Buku, makan minum, buku sekolah, pakaian semua ditanggung oleh pihak maktab. Okey. Jadi itu memang sangat melegakan. Bukan itu saja. Bila balik ke kampung, dia bagi apa dia panggil warrant naik kereta api. Maknanya tiket lah. Okey. Itu kerajaan bayar. Pihak kerajaan itu, pihak Kementerian Pertahanan bayar. Kita naik kereta api. Kalau musim banjir tak dapat naik kereta api, naik helikopter. Ush. Maknanya disediakan lah bro. Mereka ada keadaan macam tu. Okay. Jadi pernah satu kali saya naik helikopter. Syah. Saya ikut nak sampai ke Port Dickson. No, bukan. Sungai Besi. Sungai Besi. Ya. Dah pindah ke Sungai Besi ya. Jadi maknanya segala-galanya diurus oleh pihak maktab. Dari segi wang sakunya, dari segi uniformnya, dari segi makan minumnya di situ. Dari segi perjalanan semuanya. Jadi maknanya kita ada wang lebih untuk bantu keluarga. Jadi setiap kali saya balik kampung memang ada wang untuk bantu mak saya. Jadi itu merupakan satu perkara yang saya rasa cukup melegakan. Itu keistimewaan Maktab Tentera, segala-galanya ditanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, bila menjadi Maktab Tentera ni konsepnya hybrid. Kacukan lah. Dia sebagai Maktab Tentera, dia modelkan atau diasaskan kepada Sandhurst Military Academy di England. Royal Military Academy Sandhurst. Jadi Maktab Tentera ni ialah kiranya Royal Military Academy Melaya atau Malaysia. Itu satu aspek. Maknanya aspek atau bahagian itu sepenuhnya tentera. Mereka yang masuk dia panggil kadet.
Okey. Dan mereka dilatih selepas 2 tahun untuk menjadi pegawai, ditauliahkan sebagai pegawai bertauliah, pangkat lieutenant, second lieutenant, Second lieutenant. lieutenant muda dan seterusnya, untuk berkhidmat dalam apa-apa pasukan tentera yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Jadi itu satu. Segi yang pertama modelnya ialah model ketenteraan. Berdasarkan contoh atau model Royal Military Academy Sandhurst. Okey. Model yang kedua, yang ini yang katakan kacukan tu atau hybrid tu, dia juga mencontohi atau bermodelkan Eton College, England. Ya. Iaitu dari segi akademiknya. Eton College ni merupakan salah satu college atau sekolah tinggi di England yang berprestasi tinggi. Dari segi akademiknya berprestasi tinggi, dan pelajar-pelajar yang masuk ke situ laluannya dah ke arah perkhidmatan awam di England. Ya. Jadi ada sikit macam unsur maktab maktab MCKK. Yang kedua ni. Tapi di maktab tentera dua-dua itu ada dalam satu maktab. Okey. Jadi aspek akademik itu ialah di bahagian yang dipanggil cawangan budak atau boys wing. Boys wing. Itu bahagian yang saya masuk. Okey. Orang lain yang masuk tentera sepenuhnya masuk kepada cadet wing atau cawangan kadet. Dia pecah macam tu pula. Okey. Jadi maknanya bukan menjadi soldier boy lah. Bukan menjadi soldier boy. Salja atau mak terak panggil. Tak jadi soldier lah. Soldier. Tapi ada, kalau orang nak jadi soldier, boleh. Lepas form 5, dia minta masuk ke cadet wing. Dia tanda masuk laluan akademik. Okey. Ada kawan-kawan saya macam tu. Ini lepas tingkatan 5, dia memohon untuk masuk cadet wing, dan lepas 2 tahun situ dia lulus sebagai pegawai bertauliah. Itu cara dia begitu. Itu dari segi konsepnya berbeza. Ini yang dirancangkan oleh General Templar pada masa itu. RMC Maktab Tentera ini ditubuhkan pada 1953. Rancangannya pada 52, tapi penubuhannya, pelaksanaannya pada 1953. Jadi saya masuk tu dah 7 tahun lah. Lebih kurang 6 tahun, 7 tahun. Maktab ni beroperasi, jadi masih sangat baru lah. Baru lagi lah. Jadi walaupun saya bukan orang awal, kira awal juga kerana masih di maktab tentera di Port Dickson. Tapi bukan awal veteran yang tahun 53 dan seterusnya. Bukan. Jadi apa benda ni dari segi kedudukan keuangan sangat membantu. Jadi tugasnya apa? Kita masuk situ, kita tak perlu fikir lagi dari segi beban keuangan. Tugasnya ialah belajar dengan baik. Mengikut apa arahan pihak berkuasa maktab. Jadi apa yang dilakukan di maktab itu ialah yang pertama sekali patuh kepada disiplin tentera. Itu pasti. Itu syarat yang pertama lah. Bapa Azwan tentera juga. Yes. Tahulah macam mana kehidupan seorang tentera ya. Betul. Jadi kita dari segi disiplinnya sama macam tentera. Sama macam kadet. Ya. Jadi hari-hari pakai uniform, bangun pukul 6 ataupun lebih awal lagi, saya tak ingat dah, pukul 6 lah rasanya. Mesti kemaskan katil. Mesti tegangkan katil lah. Tegangkan ada buat elok-elok dan sebagainya. Kasut mesti berkilat. Itu biasa. Pasti tu. Kemudian di katil tu, di belakang katil tu, dia punya celah-celah tu, dekat tingkap tu mesti tak ada debu pun. Kerana ada orang berkaksa nanti. Jadi kalau debu tu kena hukum. Sekurang-kurangnya teguran lah. Tak hukum untuk cuci lantai, cuci jamban ke apa. Tapi artinya cara kehidupan tu sangat ketat. Tapi ketat pun ada kebaikan. Jadi mendisiplinkan kita supaya cermat, supaya pandai mengatur diri. Menurut jadual, bila dah whistle pagi berbunyi, bukan whistle, tiupan bugle. Bugle. The tube bugle tu. Jadi tahulah bila bunyi tu masa untuk bangun. Dia sama macam whistle ke macam mana? Tak. Bugle ni dia macam macam trompet tu. Semacam trompet terpanjang. Macam ya. Bugle ni pendek. Dia tiupan tentera. So nak tidur nanti pun tiupan bugle lah. So
kehidupannya macam tu. Pagi lepas bangun siap mandi dan sebagainya, lepas tu sarapan pagi, lepas sarapan bersiap untuk masuk kelas untuk belajar. Dan jadualnya seperti sekolah lain juga, jadualnya dia atur. Saya tak ingat apa-apa. Satu kelas tu, satu mata pelajaran tu berapa minit, saya tak ingat, mungkin 45 minit atau 1 jam. Jadi dalam semua tu adalah seperti sekolah-sekolah lain. Ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, ilmu hisab, geografi, sejarah, sastra Melayu dan sains dan sebagainya. Semuanya lengkap lah. Tapi yang agama ada tak? Ada, tapi sebelah petang. Sebelah petang. Ada tak campur aduk dengan sebelah pagi. Jadi kita sebelah petang, selepas pukul 2.30, masa lebih kurang 45 minit, kelas agama. Ada 2 orang ustaz mengajar pada masa itu. So, maknanya dari segi disiplin tu sangat ketat. Ya. Patuh kepada whistle. Whistle dah bila sampai masa untuk berehat, mesti rehat. Lepas makan pun dia ada masa untuk rehat. Jadi masa rehat tu tak boleh ke sana ke sini berayau. Tak boleh fly berapa? Tak boleh. Bila dah habis tempoh rehat tu, maknanya masa rehat tu tidur. Kalau orang tak tidur pun duduk diam. Lepas tu barulah nak buat kerja rumah lah. Nak buat pun boleh. Ataupun nak mula aktiviti lain boleh. Budak-budak yang suka menyanyi lah ataupun ataupun aktiviti kurikulum. Jadi kemudian pukul 4.30 itu ni game, ada permainan, sama ada bola ke ataupun basketball, volleyball ataupun sepak takraw. Itu semua ada. Itu ada itu. Kemudian malam pukul 6 masuk kepada bahagian makan. Dewan makan. Masuk ke dewan makan, baris dulu. Daripada pagi berbaris sampai ke tengah hari berbaris, sampai ke nak makan malam berbaris untuk masuk ke dewan makan. Makan tak sedap. Makan tentera memang tak sedap. Dulu Prof, biasa dengar ikan jaket ada? Tak pernah dengar. Okey. Ikan sardin biasa dengar. Tak tahu ikan jaket, tak tahu lah. Itu mungkin kemudian. Ya, betul. Tapi masalah masa itu memang sardin memanglah selalu dihidangkan, tapi masing-masing pun mengeluh lah bila tengok sardin. Tapi benda itu yang ada. Dan telur rebus. Jadi cukup, makanan memang cukup. Tapi tak sedap. Tapi yang pentingnya berzat, bergizi. So dari segi makan minum lebih kurang gitulah. Tapi maksud saya ialah bila masa makan dia ada table manners. Etiket dia. Jadi tak boleh tak tentu arah. Jadi berbaris, masuk pun secara beratur, duduk di meja pun secara tertib, makan pun jangan tonton bising. Tak boleh. Itu makna kawalan cara ketenteraan. Kawalan cara ketenteraan. Memang ketat. Prof, tadi Prof ada sebut tadi bila Prof masuk tu ada berjumpa pelbagai kaum kan Prof kan? Jumpa pelbagai kaum. Tapi Prof asal daripada Bukit Payung. Majoritinya orang Melayu. Jaranglah memang kalau ikutkan nak jumpa orang Cina ke, nak jumpa orang India ke, memang susah lah dekat sana. Jadi bila Prof masuk RMC, Prof sebut tadi Prof jumpa pelbagai kaum. Tak culture shock ke Prof? Maksudnya dulu berkawan dengan orang Melayu, tiba-tiba nak kena kawan pula dengan orang Cina pula, nak kawan dengan orang India pula, orang Sing pula kat situ pula. Macam mana Prof runtuhkan tembok tu untuk rasa tak janggal tu? Gini. Keadaan masyarakat, sosiologi masyarakat masa itu ya. Di kampung saya Bukit Payung ada satu keluarga Cina. Okey. Dia bapanya sebagai membuka kedai basikal. Dan kita selalu sewa basikal dia untuk belajar naik basikal, latih basikal. Dan dia ada anak, anak lelaki dan anak perempuan pun saja. Jadi anak dia berkawan lah dengan kita, dengan saya dan orang-orang lain juga. Tapi bukanlah kawan rapat sangat kerana dia di pekan Bukit Payung, di kampung. Bertemu sekali-sekala saja. Jadi
tak terkejut lah bila ada orang lain. Orang yang kaum lain. Maksudnya pun dah pernah ada. Dan satu lagi pula, bila saya berpindah daripada sekolah Melayu, sekolah Melayu tak ada orang lain langsung. Semuanya Melayu. Nak cari India langsung tak ada. Bila masuk ke sekolah Inggeris di Kuala Terengganu, sejumlah ada pelajar-pelajar Cina. Bukan ramai sangat, tapi mungkin 10%. 10% ya. India langsung tak ada. Seorang pun tak pelajar India tak kenal. Tak kenal lah. Tak jumpa pun. Tapi cikgu India ada. Cikgu India ada? Okey. So, maknanya di Kuala Terengganu tu, di sekolah tu dah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun di sekolah Inggeris. Jadi dah ada sikit sebanyak interaksi dengan pelajar-pelajar kaum lain. Dan ingatan saya, masa saya tingkatan 1 dan tingkatan 2, ada 3 orang pelajar Cina tu, dengan saya, maknanya selalu bersaing lah untuk siapa duduk the top 5. Dari dalam kalangan yang 5 teratas lah. Kadang-kadang orang ni, kadang-kadang orang ni, jadi kadang-kadang giliran saya pula, itulah. Dan kita ada debating society di sekolah. Persatuan bahas di sekolah dalam bahasa Inggeris. Saya pengurusi tingkatan 2, saya pengurusi. Ini persatuan debat tingkatan 3 ke bawah. Jadi dan dalam jawatan kuasa itu pelajar-pelajar Cina ni 2 orang daripada mereka bersama dengan saya dan ada lagi lah orang lain. Jadi maknanya pengalaman berdebat dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu sudah bermula dari sekolah. Bahagian sekolah menengah rendah lagi. Dan kawan Cina dah ada dengan saya pada masa itu. Jadi tak pelik lah bila bercuma. Dan bila selepas sekolah, kadang-kadang masa cuti, pergi ke Kuala Terengganu, pergi tengok wayang di kampung Cina tu, kadang bertemu pula dengan mereka. Opera. Bukan opera. Kan. Wayang lah. Wayang gambar. Opera Cina tak ada kan? Tak ada. Tadi ada di panggung wayang. Jadi nak pergi minum air batu ke apa, air batu kacang ke apa, kita bersama-sama balik. Jadi pergaulan tu dah ada. Dan jadi maknanya bila sampai ke Maktab Tentera, keistimewaan di Maktab Tentera ialah selain daripada disiplin yang sangat ketat tadi, ialah dia menegaskan merit. Merit, ya betul. Dia tak kira siapa, asalkan dia layak masuk menurut kriteria yang ditetapkan, maka diterima. Dan bilangan masuk satu tahun tu tak ramai. Saya tak ingat berapa satu intake, tapi seluruhnya seluruh pelajar pada satu tahun itu 300 saja. Tak ramai. Dia ada 8 company. Dalam organisasi dia satu company lebih kurang 40 pelajar. Ada ketua company-nya, pegawai company-nya ialah seorang pegawai tentera. Saya pada tahun akhir menjadi senior under officer. Okey, senior under SUO lah. SUO maknanya pegawai rendah kanan. Mana ketua pelajar lah dalam company itu. So, dia ada 8 company, lebih kurang satu company lebih kurang 40 orang. 40 lebih sikit gitu. Kali 8. 320 orang. So, maknanya tak ramai. Kemudian bila tahun berikutnya, dia ambil kemasukan baru 30 atau 40% pun tak ingat dah. Masa itu daripada seluruh negara. Tapi zaman saya itu hanya pelajar-pelajar Semenanjung. Pasal Malaysia tak terbentuk lagi. Terbentuk tahun 63. Jadi tahun 64 mungkin tak ada lagi. 65 mungkin barulah ada daripada Sabah. So walau apapun dia berdasarkan merit, tak kira dia anak raja, anak menteri, anak pembesar-pembesar lain, ataupun anda anak kaum tani, nelayan, kaum buruh, driver taksi dan sebagainya, semuanya berkumpul di satu tempat dan dilayan secara sama. Tidak ada perbezaan dari segi latar belakang, kelas, kedudukan dan sebagainya. Dan ingatan saya, ada satu kes sebelum saya lagi, tapi dah ada dalam rekod sejarah Maktab. Okey. Siapa yang langgar disiplin, anda daripada kalangan istana pun, kira daripada keluarga itulah, dibuang. Sangat ketat. Dan keluarganya
tahu kesalahannya apa, sokong. Sokong. Dia tidak membantah. Maknanya kerana dia salah. Dia salah. Ya. Jadi kerana itu disiplin ialah disiplin. Siapa yang belajar situ mesti patuh kepada disiplin. Dan siapa yang melanggar disiplin akan dikenakan tindakan hukuman disiplin. Tak kira anda siapa. Pengaruh ibu bapa anda atau keluarga anda tidak akan ada kesan kepada pelaksanaan disiplin terhadap terhadap pelajar itu berkenaan. Ini saya rasa cukup, saya cukup berkesan lah. Kerana apa? Kerana fair and square. Betul. Ya, fair and square di situ. Jadi itu semua kaum dan tidak dibezakan Melayu Cina. Ya. Tidak dibezakan latar belakang, kaya miskin. Ya. Bangsawan ataupun rakyat biasa, tak dibezakan langsung. Dan yang menariknya lagi ialah dalam kalangan pelajar pelbagai kaum tadi dan juga pelbagai agama, tidak ada masalah. Siapa nak semayang atau dalam dom tu lah, dalam dom tu, ya. Tak ada masalah. Tak ada siapa yang rasa pelik dan sebagainya. Maksudnya saling Prof kata nilai kesalingan tu ada. Ya. Dia ada tempat nak semayang. Ada tempat yang malam dia buat sebagai tempat buat kerja rumah. Boleh juga situ. Tapi dalam dom pun, dalam bilik dia tu dia boleh sembahyang situ. Dan budak-budak lain yang agama Kristian dia baca Bible. Tak ada masalah langsung. Maksudnya tinggi toleransi, sangat tinggi. Sangat saling menghormati lah. Itu saya rasa sebab itu saya daripada situ lagi saya dah tertanam satu sikap bahawa kita perlu hormati kepercayaan orang lain. Dan menghormati dari segi kepelbagaian kaum dan juga menghormati kedudukan masyarakat, kedudukan sosial masing-masing keluarga. Tak kira lah dia daripada tinggi ke rendah ke, tapi itu kita di sini kita sama. Itu konsepnya. Itulah saya nampak Prof dalam bila Prof kongsikan tentang maktab tentera ni Prof kan. Orang kata kesatuan dalam kepelbagaian dalam kesatuan itu sendiri. Saya nampak memang diterap dalam maktab tentera. Jadinya dari satu kekuatan yang saya nampak ialah disiplin tadi itulah Prof. Dan saya rasa mungkin ini salah satu sebab Prof adalah salah seorang pengasas atau orang yang mendraft Pelan Integriti Nasional. Jadi bila daripada disiplin itulah integriti itu dipupuk dalam diri Prof itu sendiri dan diterjemahkan dalam bentuk Pelan Integriti Nasional. So integriti itu sangat kuat di dalam konteks semasa Prof di maktab tentera tu sendiri. Istilah integriti tak ada lagi. Ya. Masa tu tahun 60. Kalau sebut integriti tu kata apa benda kataan tu masih asing. Ya, asing lagi. Supaya juga macam radio dah okey dah. Tapi sebelum tu orang panggil kita tuang udara. Tuang udara. Ya, betul. Ya. Tak ada istilah integriti, tidak ada dalam vocabulary ketika itu. Ya. Tetapi amalan yang mencerminkan integriti ataupun akhlak. Ya. Masa itu akhlak. Apa tu peribadi, akhlak dia sudah diterapkan dengan baik. Iaitu dalam bahasa Inggeris character building. Bina karakter, perwatakan tu identiti diri. Sudah sangat ditekankan dan ditanam melalui disiplin tadi, kepatuhan yang tak berbelah bagi dari segi itu. Dan yang keduanya merit. Itu pun integriti. Maknanya kita kedudukan kita itu berdasarkan kebolehan kita. Dan kebolehan itu harus dibangunkan melalui usaha kita sendiri untuk lulus peperiksaan ataupun apa-apa perkara lain yang kita laksanakan. Itu berdasarkan merit. Dan tidak ada handicap diberikan kepada sesiapa pun. Tak ada keistimewaan. Semuanya kira sama. Itu kira semua itu mencerminkan amalan integriti dalam kehidupan harian yang kita kenal, yang kita tahu pada hari ini. Tapi masa itu tak ada perkataan integriti, tapi perbuatannya integriti. Itu maksud saya. So kalau yang integriti tu Prof, kalau yang sebelum Pelan Integriti Nasional diperkenalkan tu dipanggil sebagai keutuhan ya Prof. Keutuhan ya. Jadi keutuhan pun orang pun agak janggal kan Prof, agak asing juga kan keutuhan tu kan.
Saya pun tak biasa dengan perkataan utuh dalam konteks itu. Oh, betul. Okey. Dah tahu dah perkataan Utuh pada ya, masa ya, itu. ya. Di sekolah tu kerana saya bahagian saya pun sangat berminat tentang sastra. Okey. Mengenali sastra, jadi setengah perkara itu tak asing, tapi sebagai satu konsep yang bermaksud akhlak yang mulia dan apa ni pembinaan watak dan jati diri menggunakan perkataan keutuhan rasanya agak tak serasi pada masa itu. Kemudian mungkin dia gunakan dalam perkhidmatan awam untuk masa itu kesesuaian dengan keperluan dia. Tapi di sana kita dibentuk jati diri kita melalui disiplin. Itu, dan jujur, setia pada kawan, setia kepada moto ataupun cogang kata maktab, berkhidmat memimpin. Dia punya cogang katanya berkhidmat memimpin. Serve to lead. Yes. Itu jangan lari daripada matlamat ini. Setiap orang mesti patuh pada ini dan membawanya sampai ke bila-bila pun. Jadi itu tersemat dalam diri saya. Sebab itu lama sampai sekarang. Kita mesti berkhidmat. Dan kalau dia mana kita boleh pimpin, kita pimpin lah. Itu konsep. Itu saya nampak Prof konsisten dengan Prof punya perjuangan integriti itu sampai ke hari ini. Tak pernah berubah. Tak pernah goyang dari segi, malah dalam akademik sendiri pun saya pun nampak lah, dan ramai kata-kata ilmuwan juga menghormati dari segi akademik integriti yang Prof bawa dalam sepanjang Prof menyebarkan ilmu dan juga lain. Sikit Prof, sebelum kita tamat episod yang ketiga ni Prof. Tadi Prof, sikit je Prof. Jaringan Prof di RMC tu, di Maktab Tentera tu. Saya dengar Maktab Tentera melahirkan ramai juga kan tokoh-tokoh besar juga dalam negara kita ni. Jadinya boleh tak Prof share sikit? Mungkin begini, dia ada dua bentuk. Satu ialah jaringan bersama pelajar-pelajar dalam masa kita ada tu. Ada yang senior daripada kita, ada yang sebaya dengan kita, dan ada yang sebelum kita, ada di bawah kita. Itu satu kategori jaringan. Jaringan yang satu lagi ialah jaringan di luar. Di luar Maktab Tentera. Kenapa? Saya pada masa itu, khasnya masa tingkatan 6, guru kami iaitu Cikgu Idris Ta'in, dia lulusan daripada Universiti Melaya. Anggota Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya. Sangat kuat semangatnya. Dan dia menghubungkan kami dengan aktiviti-aktiviti di Universiti Melaya. Dan dia menghubungkan kami dengan tokoh-tokoh nasionalis, sastrawan dan lain-lain yang aktivitinya di Universiti Melaya dan juga di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi saya dah mempunyai jaringan itu suatu sekolah lagi. Dan saya di sekolah, saya pengurusi Persatuan Kebudayaan Kebangsaan. Dan menjadi editor Tunastra, majalah Tunastra di bawah persatuan ini. Waktu dah jadi editor. Dan saya minat sangat sastra. Saya menulis cerpen dan sebagainya, terbit dalam Utusan Zaman dan juga dalam berita harian. Dapatlah RM1. Kira RM1 waktu tu besar tu sebenarnya Prof kan. Cumanya nak sebut contoh jaringan. Ialah bila kita di bawah Persatuan Kebudayaan Kebangsaan, kita ada buat pementasan setahun sekali. Drama dan juga tarian. Jadi kita melalui hubungan dengan Universiti Melaya, kita jemput senior tahun 2 atau tahun 3 Universiti Melaya tu, koreografer, jurutari ya. Datang ke maktab untuk latih lah. Perempuan pula, wanita pula tu. So budak-budak suka lah. Tak pula tengok perempuan. So itu jaringan saya ada di luar, tapi di dalam masa saya sebaya dengan saya, tokoh-tokoh macam nanti dekat. Okey, sebelum saya itu ada tokoh senior saya ialah Tun Ling Leong Sik. Ling Leong Sik. Dia setahun atau 2 tahun lebih senior saya. Itu yang masuk politik. Yang masuk ke perkhidmatan awam, senior daripada saya adalah Tan Sri Abdul Halim Ali. KSN. Kemudian Tan Sri Samsudin Osman, junior. KSN juga. Ya, betul. Selepas Abdul Halim Ali, tapi dia junior saya. Junior saya setahun.
Jadi ada beberapa sejumlah sama ada satu kelas ataupun satu batch masuk. Ataupun kadang-kadang 4-5 tahun situ lama juga. Jadi kita membuat jaringan dengan mereka yang masuk kepada bidang perkhidmatan awam, masuk ke bidang akademik, masuk ke bidang swasta ataupun yang masuk tentera. Menjadi pegawai tentera dan ingatan saya tak sikit juga jaringan dengan pegawai-pegawai tinggi tentera. Sampai hari ni yang general yang bersara dan lain-lain. Sampai hari ni sampai hari ni masih yang ada lah, ada yang sihat, ada yang tak berapa sihat. Tapi jaringan tu luas dengan kawan-kawan daripada pelbagai bidang. Yang pentadbir, ahli akademik, yang swasta dan juga dalam tentera dan juga yang polis. Prof, kita ni kalau dengar Prof cerita ni dia galit Prof. Dia seronok dengar sebab pengalaman tu dengan kemudiannya bagaimana kehidupan Prof dengan semasa di Maktab Tentera tu sangat memberi inspirasi sebenarnya. Boleh saya insyaAllah. Boleh sila. Pasal ini boleh kemudian 1 minit 2 minit ya. Boleh Prof, silakan. Dia begini. Kita masalah sistem pendidikan kita sekarang banyak tak berpadu. Maknanya pergaulan di antara pelajar Melayu bukan Melayu tu kurang. Jadi kita mungkin boleh belajar kaji balik sistem ini. Sistem di mana terdapat pergaulan yang erat antara pegawai atau pelajar-pelajar pelbagai kaum dan mencampuri bukan saja dalam bilik darjah tapi juga dalam kehidupan di asrama dan juga dalam aktiviti kurikulum. Dan ini saya rasa kalau ditanam dengan mendalam di peringkat sekolah, kesannya sampai bila-bila. Sampai yang kita tengok hari ni lah. Saya rasa ini pengajarannya daripada pengalaman di Maktab Tentera. Bukan buat sebiji macam Maktab Tentera, tidak. Tapi apa benda pengajaran yang daripada pengalaman hidup bercampur bau, saling menghormati, menegaskan merit. Itu dan disiplin. Dan itu saya rasa dan model ni kita rasa Profesor relevan untuk bina tapak integrasi itu sendiri. Yes, bina tapak integrasi dan tapak integriti juga. Bertapak integriti juga. Jadinya penonton sabar, sebenarnya banyak lagi nak tanya Prof ni. Tapi kita relax dulu, tarik nafas dulu. Kita tarik nafas dulu sebab Prof dah bagi pam macam tu. So jadinya kita tunggu episod yang keempat insya-Allah. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share dan juga subscribe Wacana Studio Naratif. Terima kasih Prof. Kita jumpa dalam episod yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.